Dan juga menjual surat khabar secara bersorangan gini, bawa surat khabar macam ni, satu naskah. Assalamualaikum bang, kita ada majalah Islam kat sini, Al-Arkam, ini harga 40 sen. Saya adalah penjual terbaiknya ya. Muka saya bungkus posen kan. Tapi pernah juga tertengking. Nangis aku. Nangis. Masuk dalam restoran. Ada satu mamat ni, Assalamualaikum. Kita ada satu majalah Islam. Dalam ni ada macam-macam, kita ada hadis Nabi. Ni 40 sen satu bang. Apa kau buat kat sini ya? Beri je datang sini tak boleh ke? Iyalah bang, terima kasih bang. Nangis aku. Dia tengkingnya aku waktu tu. Wallah hai. Tak boleh letak kat tepi tu. Pergi bawa kat orang. Buat apa? Orang nak makan lah. Berenang tu mata. Tapi lagi Allah sayang. Balik. Allah sayang. Lagi banyak orang tu kan, lagi Allah sayang. Jadi saya pegang benda tu. Allah sayang Tengking tak apa. Dan memang saya surat khabar saya akan habis. Paling cepat saya akan balik. Ambil lagi satu naskah lagi. 40 sen satu. Majalah tu macam Metro. Satu je.